Assalamualaikum korang. So, setelah bertahun-tahun membebel nak buat YouTube channel, so today is the day. Cikgu akan mengutarakan janji cikgu. So, kita akan start dengan asas nombor tingkatan 4. So, korang boleh guna video-video cikgu ni untuk korang revision. Cikgu akan cuba untuk explain seringkas yang mungkin untuk korang senang faham. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe video ni tau. Okey. So, asas nombor ni, untuk tingkatan 4 kita akan belajar start daripada asas 2 sampai asas 10. Okey. Untuk asas 2, nombor dalam asas 2 mestilah 0 dan 1. Maksudnya nombor tu mesti kurang dari 2. Sebagai contoh, 1101 asas 2. Nampak tak? Okey. Kalau nombor dalam asas 3, mesti kurang dari 3. So, nombor dia mesti consist of 0, 1 dan 2 sahaja. Contoh, 21 asas 3. Nampak tak nombor dia? Ni dengan ni kurang dari 3. Ataupun contoh, 102 asas 3. Nampak tak? Dalam ni nombor dia kecil dari 3. Kurang dari 3. Itu maksudnya. Okey. Contoh, 31 asas 3. Yang ni tak wujud lah. Tak wujud lah sebab 3 ni tak boleh duduk dalam asas 3. Faham tak? 3 ni tak boleh duduk dalam asas 3. So, salah lah. Macam tu. Kalau contoh asas 5, nombor tu mesti kurang dari 5. Maksudnya 0 sampai 4 sahaja. Okey? Okey. So, ini benda pertama yang kita kena tahu. Benda kedua yang kita perlu tahu adalah ini. Okey. Dalam bab asas nombor ni, dia akan tanya kita nilai digit dan nilai tempat. Dia punya digit value dan dia punya place value. Okey, nilai digit dan nilai tempat. Okey. Untuk soalan ni, cikgu sertakan 4, 3, 2, 1 asas 7. Bila dia minta nilai tempat, kita tengok dia asas 7 kan? So, kita kena tulis asas dia kat sini. Kat bawah nombor tu. Kat bawah nombor soalan tu. So, start dengan yang paling kanan, kita buat kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3 dan kalau ada nombor lagi seterusnya kuasa 4 dan seterusnya macam tu. Okay? Jadi, apakah nilai tempat? Inilah nilai tempat. So, contoh soalan kata, nyatakan nilai tempat bagi 2. Oh, kita tengok 2. Nilai tempat dia berapa? 7 kuasa 1. So, nilai tempat bagi 2, 7 kuasa 1. Okey. Nilai tempat bagi 4, jawapan dia 7 kuasa 3. Macam tu, okey? Dan kalau nilai digit, macam mana pula? Kalau nilai digit, kita darabkan nombor tu dengan dia punya nilai tempat. Contoh nilai digit bagi 1 ni, 1 darab 7 kuasa 0, jawapan dia 1. 2 darab 7 kuasa 1, jawapan dia 14. Macam tu. Okey, yang second 7 kuasa 2 darab 3, kita dapat jawapan 147. Macam tu. Yang seterusnya 1372. 7 kuasa 3 darab 4. So, ini adalah nilai digit bagi 4, nilai digit bagi 3, nilai digit bagi 2 dan nilai digit bagi 1. Jelas ke tak jelas setakat ni? Okey. Dan seterusnya, lepas korang dah tahu dah nilai digit dan nilai tempat, kita akan belajar penukaran asas. Okey? Penukaran asas. Okey. Penukaran asas ni senang je insyaAllah. Okey, tapi korang kena tahu apa yang dia nak kita buat. Okey. Contohlah kan, asas 2 nak pergi kepada asas 8. Asas 2 nak pergi pada asas 8. Setiap asas yang nak tukar, tak kisah kecil ke besar atau besar ke kecil, dia mesti minta izin ayah dia dulu. Ayah dia siapa? Ayah dia asas 10. Maksudnya, asas 2 kena tukar kepada asas 10 dulu, minta izin dulu, barulah daripada asas 10 tu pergi asas 8. Itu flow dia. Okey. Setakat ni okey? Asas 2 kan kecil kan, 2 kan kecil. Nak pergi kepada asas 10, nombor kecil nak pergi nombor besar, of course darab. Kemudian dah dapat jawapan asas 10 nanti besar kan, nak pergi kepada asas kecil, dia mengecil, nak pergi pada asas 8, kena bahagi. Okey, cikgu bagi satu contoh soalan. Okey, dia bagi 1101 asas 2, sila tukar kepada asas 8. So, step yang pertama, 1101 asas 2 ni nak tukar kepada asas 10, kena darab, betul tak? So, nak darab apa? Ingat tak tadi yang nilai tempat tadi? Kita tulis dia punya nombor asas, kemudian kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Kita buat kotak.
barulah kita tak pening nanti. Kita buat kotak, kita pun tekan kalkulator. 1 darab 2 kuasa kosong, jawapan dia 1. 0 darab 2 kuasa 1, jawapan dia 0. 1 darab 2 kuasa 2, jawapan dia 4. 1 darab 2 kuasa 3, jawapan dia 8. So, apa nak buat dengan jawapan ni? Kita kena tambahkan. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1, jawapan dia 13 asas 10. Okey, barulah dah sampai dah minta izin bapak dia. Bapak dia kata, okey on, boleh tukar asas 8. So, macam mana nak tukar? Kena bahagi. So, bahagi ni ada 2 cara. Okey. So, cara yang cikgu selalu guna adalah cara macam ni. 13, kita bahagi 8. So, kita ambil kalkulator kita tekan. 13 bahagi 8, kita dapat 1.625, betul? Point tu jangan ambil. Nombor yang belakang perpuluhan jangan ambil. Ambil nombor depan je. 1 je. Okey, cuba kita tengok balik. 1 kalau darab dengan 8 dapat berapa? 1 darab dengan 8 sebenarnya dapat 8 kan? Sepatutnya jawapan dia 8. Tapi jawapan dia 13 kat atas ni. Nampak berapa beza dia? Beza dia 5. 8 nak pergi ke 13 tu beza dia 5. So, beza dia kita tarik letak tepi ni. Macam tu. Kemudian 1 bahagi 8 pula. Bahagi lagi. 1 bahagi 8 jawapan dia 0 point bla bla bla. 0 jangan ambil. Okey. Kita terus je 0 jangan ambil pula. Perpuluhan jangan ambil. Tulis 0 je. So 0 darab 8 jawapan dia 0. Okey. 0 darab 8 jawapan dia 0. Berapa beza dengan yang atas? 1 kan? So tarik 1. Jawapan dia kita akan ambil dari bawah ke atas. Jawapan dia 15 asas 8. Ni cara pertama. Kalau korang macam, cikgu pening lah cara ni. It's okay. Proceed to second method. 13 asas 10 nak tukar kepada asas 8 kan? Kita bahagi 8. Okay, kita buat cara old school. Kita guna cara old school. 13 bahagi 8 dekat tingkat 1. Betul tak? Dalam sifir 8, 13 kat tingkat 1. So, kita tolak 8. Jawapan kita dapat baki 5. Betul tak? So, kita terus buat macam ni. 13 bahagi 8. Okey, jawapan dia 1. Baki dia 5. So, kita tarik, tulis sini baki dia 5. Kemudian next, 1 bahagi 8. 1 bahagi 8 tak ada, kosong. So, tolak kosong, baki dia 1. So, jawapan dia kosong. Baki dia berapa? Baki dia 1. Tarik 1. Macam tu. So, ambil jawapan dari bawah ke atas. So, jawapan dia 15 asas 8. Sama je jawapan dengan yang ni. Boleh ke? Setakat ni? Cikgu akan sambung part 2 next video.